Yang lagi menarik, walaupun phone ada pada holder, gadget kamera kecil tadi masih boleh melekat dekat tapak magnet. Dua device berjalan serentak, satu untuk wide, satu untuk close up. Memang rasa macam ada setup studio mini. Aku perasan juga dekat tengah ada port screw universal. Ini bermaksud kalau kau nak attach LED lebih besar, atau nak letak action camera, atau nak pasang mic pun boleh. Lepas tu, magnetic holder atas boleh adjust pusing kiri, kanan, condong sikit, semua mengikut angle yang kau nak. Pendek kata fleksibel dan tak menyusahkan. Aku perasan sesuatu yang buat aku sendiri terkejut. Rasa macam aku bukan tengah rakam tapi tengah dibantu. Pergerakan dia ikut ritma langkah aku, bukan sekadar tracking muka. Kalau kau nak konten yang lebih kemas, tracking yang lebih smooth, setup yang ringan tapi versatile, ini memang gadget wajib ada. Jangan tunggu sampai stok habis. Dapatkannya di Bag Orange sekarang untuk miliki C17 Pro with Dual LED. Upgrade rakaman kau hari ini juga.